Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala huzna sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ardh. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi lisanina nura. Allahumma arzuqna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabi wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlanya, rahmanya, inayahnya. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk membicarakan kitab Sirajul Huda. Pada menyatakan kajian akidah ahli taqwa yang telah dikarang oleh Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi As-Sambawi pada muka surat 36 tengah-tengahnya. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Lalu berkatalah tuan pengarang, tuan musannif, itulah Imam Sanusi, wa amma burhanu wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalamu fali'annahum law khanu bifi'lin muharramin aw makruhin lam qalabal muharramu awil makruhu ta'atan fi haqqihim. Artinya, ada pun tanda, burhan, dalil wajib bersifat amanah. Kalau bahasa Melayu ni kita biasa terjemah amanah ni bertanggungjawab. Diberikan amanah artinya diberikan tanggungjawab. Dan Nabi dinamakan sebagai Al-Amin kerana dia itu bertanggungjawab. Diserahkan barang dia akan jaga. Diberikan jawatan akan dilaksanakan. Itu nama sebagai amanah secara umumnya. Jadi ada pun tanda wajib bersifat amanah bagi segala alaihimu salatu wassalam. Apakah dalilnya? Maka dari kana jikalau lawanannya itulah khianat. Jikalau khianat segala mereka itu para anbiya, para rasul, dengan mengerjakan yang diharamkan, itu taswir masalahnya. Macam mana yang dimaksudkan dengan melakukan khianat? Iaitulah melakukan perkara yang diharam atau yang dimakruhkan. Ini makruh dan haram itu dalam level manhiyu anhu, sesuatu yang ditegah. Jadi makruh dan haram itulah sesuatu ditegah. Beza kategori antara haram dan juga makruh tadi, walaupun kedua-duanya adalah ditegah. Yang haram itu perkara yang jelas, yang dituntut, yang diperkukuhkan, diteguhkan larangan. Berbeza dengan yang makruh, dilarang juga tapi tidak diperkukuhkan. Ala kulli hal, kedua-duanya makruh dan haram itu ialah perkara yang manhi, perkara yang ditegah. Jadi seandainya para anbiya melakukan perkara yang ditegah, haram atau makruh, nescaya terbalik inqilaban. Bagaimanakah yang terbalik tersebut? Yang diharamkan dan yang makruh, yang dimakruhkan itu menjadi taat pada hak segala mereka itu alaihimus salatu wassalam. Jadinya Tuhan suruh melakukan solat. Tiba-tiba para nabi meninggalkan solat, ataupun Tuhan melarang meminum arak. Tiba-tiba para nabi meminum perkara tersebut.
Kalau macam tu, tindakan minum para nabi itu, para nabi-nabi itu, tindakan mereka itu ialah syariat. Tindakan mereka itu sebagai ikutan. Kalau macam tu, maka terbaliklah. Yang diharamkan dan yang dimakruhkan menjadi taat. Sebab kita ni diarahkan untuk mengikut. Hati Allah, hati Rasul. Tetapi terbalik, yang diharamkan, yang dimakruhkan menjadi taat itu batil. Tiada sah. Jadi bertukar inkilab, bertukar yang haram menjadi wajib, yang makruh menjadi wajib. Inkilab ini, bertukar ini ialah perkara yang batal, perkara yang batil. Kalau macam tu, tiada sah lah, tiada sah lah perbalikan tersebut, maka batal pula mereka itu khianat. Kalau macam tu, sudah pastilah ternafinya kemustahilannya, ternafinya dan mustahilnya sifat khianat bagi mereka itu. Kerana kalau mereka khianat, berarti akan berlaku inkilab, berlakunya bertukar hukum. Bertukar hukum itu perkara yang mustahil. Kenapa? Bertukar hukum perkara yang mustahil kerana bertentangan dengan objektif hikmah bagi risalah. Maka sabit lawannya iaitulah bersifat dengan amanah. Maka itulah al-matlub yang dituntut. Inilah pendalilannya. Jadi kesimpulannya macam mana? Seandainya rasul-rasul itu kalau tak amanah, maka akan berlakulah khianat. Seandainya para rasul itu tidak melakukan, seandainya para rasul itu tidak amanah, maka akan berlakunya, bertukarnya hukum yang haram menjadi wajib. Sebab apa menjadi wajib? Iaitulah kita kata kata Allah Taala, li'anna Allah Taala amarana bil, kerana kata musannif, kata Imam Sanusi, li'anna Allah Taala amarana bil iqtida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim. Artinya, dari kerana bahawasanya Allah Ta'ala telah menyuruh akan kita dengan mengikut dengan segala mereka itu, pada segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu. Jadi Allah Ta'ala suruh kita ikut akan para rasul. Hati Allah, hati Rasul. Jadi taat kepada Rasul. Kalau Rasul boleh, kita boleh lah. Rasul wajib, kita wajib lah. Oh, kalau macam tu, bertukarlah yang haram menjadi wajib. Dan demikian juga takrir segala mereka itu. Jadi bila kita katakan libatkan tentang pengambilan sumber-sumber hukum daripada para rasul, kalau syariat kita ialah Nabi Muhammad, iaitulah ni yang dia maksud sebagai hadis, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, dan juga takrir. Takrir ialah pengiktirafan, ikrar Nabi. Jadi ikrar macam mana? Yakni diam mereka itu daripada mencela pekerjaan seorang menjadi atas keadaan pekerjaan itu harus. Itu ikrar. Jadi Nabi tak larang. Nabi tak makan dhab, tapi Nabi nampak sahabat makan dhab, Nabi tak larang, biarkan. Itu namanya ikrar. Kerana tiada harus mereka itu diam daripada mencela pekerjaan yang salah. Jadi seandainya makan dhab itu haram, dan dalam masa yang sama Nabi tak larang, tak tegur, maka perkara itu tak harus bagi Rasul. An-nahyu anil munkar. Kalau perkara-perkara munkar ni, para Rasul wajib tegur, larang, tegar. Jadi bila Nabi tak larang, ini berarti Nabi memberikan ikrar, pengesahan. Artinya memberikan jawapan bahawasanya perkara tersebut ialah harus makan dhab, contoh dhab tadi. Dan kecualikan daripada yang demikian itu barang yang telah nyata keadaannya tertentu khususiah dengan mereka itu. Jadi berbeza dengan perkara-perkara yang khususiah bagi Nabi. Seperti menikahi perempuan yang lebih daripada 4 sampai 10. Jadi syariat Nabi Muhammad ialah untuk umat-umatnya tidak lebih daripada 4. Paling banyak 4. Tapi
khusus bagi Rasul dia boleh lebih daripada 4. Dan ada juga khususiah yang lain dalam dalam mazhab Syafi'i. Solat witir itu tidak menjadi kewajipan, tapi para rasul lah menurut mazhab Syafi'i ialah menjadi kewajipan, dia khususiyat untuk rasul. Jadi berlakunya perbahasan ulama, adakah perkara tersebut dilakukan oleh Nabi dalam apa-apa isu, diletakkan dahulu ini khususiyat untuk rasul atau tidak. Jadi begitulah juga mengenai apa dia, mengenai pertikaian antara golongan-golongan Wahabi dan juga kita mazhab Syafi'i. Apabila berlakunya perkara yang berlaku kepada Nabi kemudian tidak dilaksanakan, tidak dilakukan oleh umat, jadi sebagian mereka mengatakan itu khususnya untuk Nabi. Mereka menggunakan istidlal itu. Sedangkan kita mengatakan asal-asal perkara itu tidak ada khususnya. Jadi kembali pada asal. Jadi kalau kita kata nak tabaruk, nak tawasul, mereka mengatakan ketika Nabi hidup saja khususnya. Ketika mana nak tawasul boleh dengan Nabi saja, hanya khususnya untuk Nabi saja, itu pun waktu hidup saja. Lalu kita katakan bahawasanya mentaksiskan tanpa ada perkara yang mentakjinkan pembuktian, maka perkara tadi tak sah. Sepatutnya umum, kenapa nak taksiskan pula? Jadi itu yang berlakunya khilaf. Ala kulli hal ianya perkara furu'. Cuma khilaf. Yang jadi masalahnya sekarang apabila memaksa. Memaksa yang lain itu jadi masalah. Kau tak nak tawasul tak apa. Jangan pula orang tawasul kau katakan syirik, sembah kubur, apa semua bagai. Itu jadi masalah. Bila kita serang balik, kita cara terangkan balik, dah sentak pula, koyak pula. Aduh. Ini semua apa namanya? Mukhannas semua ni. Kacau orang boleh, orang kacau dia tak boleh. Padahal dia yang buat hancur rodoh habis masyarakat kita. Sampai peringkat apabila berlakunya kematian dah adik-beradik beraduh, macam mana? Puncanya masalah nak pengurusan jenazah. Dah boleh ke tidak nak bacakan Yasin? Bacakan Yasin kepada mayit. Baca Yasin kepada mayit, kepada mayat, apa nama jenazah tadi. Nah, kalau ada pandangan seperti pandangan Wahabi, dah bertelara adik-beradik pula. Aku tak nak mak aku ni berlaku ni perkara-perkara yang khurafat dalam keluarga. Kan aku tak nak dah bergaduh. Leceh macam tu tuan-tuan. Kalau dia berlapang dada, nak ikut-ikut, tapi aku tak setuju, dah tuan aku tak buat. Tapi ini meraihkan khilaf, tak ada masalah. Jadi masalah sekarang apabila dia memaksa pihak yang lain, itu jadinya timbulnya kegusaran dalam masyarakat, timbulnya kekecohan dalam masyarakat. Itu kadang sian nak tengok orang yang Wahabi ni, dia allergic terlampau sampai peringkat nak ziarah, nak pergi kubur tu jadi macam allergic. Ya, benda-benda realiti kita tengok berhati betul-betul orang yang Wahabi. Jangan percaya si Rashid cakap lah, kau perhati, kau macam tu seorang Wahabi ni, kau jadi macam cerita penyamun 40 penyamun tu, tandakan pangkal, ini memang betul Wahabi. Kau cek kehidupan ni, berapa kali dia jejak kaki kat kubur. Dia macam allergi. Bila pergi kubur, ini tempat syirik, tempat sembah, sampai peringkat begitu. Kau tak cuba tengok golongan-golongan ni, sampai nak pergi tempat macam tu, jadi macam allergi. Jadi bila nak letak Quran depan mayat, kita nak baca Quran apa semua, jadi allergic. Dia sanggup duduk kat ujung-ujung sana dekat kursi. Bila nak buat tahlil jadi macam tak darah panas. Tapi bila perjumpaan tu berambau dengan haru, ketawa boleh pula tak bid'ah. Ini aduh. Ini semua tertipu daya tertipu daya. Konon-kononnya nak lari daripada perkara-perkara yang khurafat, adalah khurafat lebih besar lagi. Jadi kecuali perkara-perkara yang khususnya bagi Rasul seperti kahwin 4, lebih daripada 4, dan diketahui yang demikian itu akan bahawasanya tiada harus bagi mereka itu mukallaf itu bahawa
terhenti pada mengerjakan sesuatu yang barang yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah sayugianya mengikut akan dia pada segala perbuatannya. Jadi memang Nabi itu sebagai ikutan, yang mana wajib, yang mana perkara ditekankan wajib taat buatan-buatan Nabi, dan segala perkataannya Nabi suruh. Kalau nak wuduk pun kena ikut cara Nabi, melainkan barang yang telah tetap bahawasanya ia daripada khususiat dengan dia, dengan Nabi. Jadi khususiat tak boleh ikutlah, bahkan ada kalanya haram. Kahwin lebih daripada 4, oh nak ikut Nabi. Dulu cerita apa nama? Kes apa nama? Talib ni. Dekat mana tu? Dekat Singapura dulu. Kahwin 10 dulu. Saya ingat masa tu, saya tengah umur nak naik itu. Isu dekat mana ni? Dekat Singapura. Lalu dikaitkan dengan Syiah. Dia kata tidak, tak tahu. Tak Syiah pun tak buat macam tu. Dia lebih Syiah daripada Syiah. Kerana itlaq firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya, katakan olehmu ya Muhammad, jika ada sekalian kamu wahai umat suka akan Allah Ta'ala, maka ikut olehmu akan daku supaya kasih akan kamu oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu nakkan Tuhan, kasihkan Tuhan, maka dia punya jambatan dia ialah Nabi. Jabatan dia ialah Nabi. Ikut Nabi itu ialah kali ikut Tuhan. Kasihkan Nabi itu ialah kasihkan Tuhan. Itu laluan dia. Nak tak nak kau tak boleh ingkar. Oleh kerana itulah sebahagian ulama berpandangan bahawasanya golongan-golongan ahli kitab ketika nak masuk Islam tidak memadai hanya mengucap la ilaha illallah. Kena sambung Muhammadur Rasulullah. Berbeza dengan penyembah-penyembah berhala. Kenapa? Kerana ahli kitab ini, kerana ahli kitab itu sebelum dia nak masuk Islam, dia memang mengakui akan ketuhanan. Yang dia tidak terimanya, dia tidak mengikrarnya, tidak mengisbatkan ialah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah kenanya disambung dengan Muhammadur Rasulullah. Dan sungguhnya muafakat segala sahabat, ijma' sahabat, atas mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segala perkataannya. Apa yang Nabi suruh, wajib. Dan pada segala perbuatannya dengan terhenti daripada mereka itu. Jadi ibadat terhenti pada perbuatan Nabi. Macam mana Nabi melakukan tawaf. Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambil daripada aku cara nak menunaikan haji kamu. Jadi perbuatan-perbuatan Nabi, kalau Nabi wukuf yang Arafah, kena ikut. Tetapi ini apa benda? Tangkap ataupun kelakuan daripada mereka itu dengan kita tenek kepada yang ghalib jua. Ini namakan sebagai hukum ghalib. Adapun barang yang nadir, maka sungguhnya telah jatuh daripada mereka itu, terhenti mengikut mereka itu pada hari perang mengambil akan Mekah, sekira-kira disuruh mereka itu oleh Nabi SAW dengan berbuka puasa Ramadan. Maka berkekalan mereka itu atas tertegah, maka dicapaikan oleh Nabi SAW akan qadhun, dan minum ia Nabi akan air padanya, maka meminum pula segala sahabat-sahabat. Jadinya dah isteri Nabi kata, wah,
Nabi benarkan untuk pembukaan Mufatihah itu, peperangan tersebut. Dia benarkan dengan sebab musafir dan sebagainya. Nabi benarkan buka puasa ni. Tapi semua tak nak buka tu. Habis tu dari sini Nabi katakan, ini wahai Rasulullah ni, kalau kau tak buka, kau tak minum, memang mereka tak akan buka ni. Jadi pada ketika itulah Nabi menyuruh mereka berbuka dan Nabi minum pada ketika itu sebagai teladan. Ni jadi maksudnya hukum-hukum yang ada. Tapi hukum ghalib begitu, hukum ghalib ni wajib ikut semua. Dan demikian juga pada perang Hudaibiyah, sekira-kira disuruh akan mereka itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat disuruh oleh Nabi dengan potong kambing dan bercukur kerana tahallul sebab hasar, yakni kena tahan daripada menyempurnakan umrah mereka itu. Maka tertegang mereka itu kerana bingung mereka itu pada memungkirkan pada barang yang telah jatuh daripada mereka itu dengan masyaqqah. Dan bermula jalan yang demikian bahawasanya Nabi SAW telah datang ia serta sahabatnya dari Madinah ke Mekah, hal keadaan ihram dengan umrah pada Zulhulaifah. Maka tatkala hampir ke Mekah, maka berhenti ia serta sekalian sahabat sejawat pada tempat yang bernama Hudaibiyah. Maka ditegahkan dia oleh orang kafir Mekah akan mereka itu. Ini kali pertama nak melakukan ibadat. Jadi nak pergi masuk Mekah, dah berihram dah ni, dah ihram. Nak pergi melakukan tawaf semua, tak boleh masuk pula. Jadi orang kafir Mekah melarang daripada masuk Mekah. Maka disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Uthman bin Affan membawa membawa surat daripada Nabi kepada segala orang besar-besar Quraisy, memberitahu akan segala mereka itu dengan bahawasanya ia Nabi datang daripada Madinah kerana ihram dengan umrah, bukan kerana ia berperang. Bagi tahu ni apa nama? Sebelum Fathu Makkah, untuk kali pertama tu. Kali pertama sahabat ramai-ramai datang nak melakukan umrah, tapi dilarang oleh masyarakat Quraisy. Dia takutlah dia kalau masuk-masuk negara ni, dalam kota Mekah ni kan tiba-tiba dia buat serang hendak, letih kita. Jadi kalau nak buat akan datang. Kali ni kau balik dulu, kata orang-orang Quraisy. Jadi dah ihram, macam mana sekarang ni? Maka tiada peduli mereka itu, hanyalah mereka itu tahan akan Nabi serta segala sahabatnya daripada masuk Mekah pada tahun itu. Maka Nabi dengan segala sahabatnya minta dengan seboleh-boleh masuk. Minta masuk juga. Maka kemudian pula dilempar Maka kemudian pula dilempar oleh seorang daripada satu firqah itu atas firqah yang lain. Maka jadilah berperang antara dua firqah dengan anak panah dan batu. Maka dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditawan, dipegang, ditawan. Dikecapkan.
Maka dipegang oleh Rasulullah SAW akan setengah daripada orang kafir itu, dan sekali mereka itu pula pegang akan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini bila berlakunya pertempuran itu, dia pihak Quraisy ada menangkap daripada pihak sahabat pun juga ada menangkap, jadikan tawanan daripada pihak Quraisy. Ini masyhur dalam sirah, jadikan tawanan masing-masing, dan ditaburkan oleh iblis akan bahawasanya segala orang kafir telah membunuh akan Sayyidina Uthman. Timbul isu desas-desus, desas-desus. Sayyidina Uthman dah dibunuh, tawanan, dan dia dah dibunuh dalam kota Mekah tu. Ni desas-desus lah kita kata ni, viral yang tak tentu harga ni. Maka sampai Nabi SAW sentiasa kita baginya hal sangka, kita perangkan mereka itu, dan panggil oleh Nabi SAW akan sekalian sahabatnya yang ada sertanya pada pokok kayu, kerana perjanjian yang teguh atas mati sekalian, atau atas bahawa jangan ada orang yang berlari. Maka diterima oleh segala mereka itu akan Nabi kita atas perjanjian yang tersebut itu. Maka manakala didengar oleh segala orang kafir Mekah itu akan yang demikian itu daripada Nabi SAW, maka datang takut pada hati mereka itu, dan disuruh akan seorang laki-laki daripada mereka itu menyatakan uzurnya dengan bahawasanya perkelahian tiada terbit daripada mereka itu melainkan daripada segala orang yang bodoh-bodoh, yang bodoh-bodoh mereka itu. Maka minta mereka itu bahawa dilepaskan oleh Nabi akan orang yang kena tawan daripada mereka itu. Maka sabda Nabi SAW bahawasanya aku lepaskan akan segala orang yang ditawankan daripada mereka itu, sehingga telah dilepaskan oleh mereka itu segala sahabatku yang ditawankan oleh mereka itu, itulah orang Quraisy. Maka kata demikian laki-laki, telah aku buat apa nama? Kena tengok ni juga nampaknya. Buat ingat dia jadi ya tak ada. Maka kata demikian laki-laki, telah engkau buat ingat, itulah bertimbang rasa akan kami. Maka dibangkitkan, itulah disuruh pergi kepada mereka itu, seorang daripada mereka itu, maka dilepaskan oleh mereka itu akan Sayyidina Uthman serta taulannya daripada beberapa orang Islam. Jadi berlakunya pertukaran tawanan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
Dan jatuh salah. Jadi perjanjian damai antara mereka itu, antara masyarakat Quraisy dan juga pihak Nabi SAW 10 tahun perjanjian aman. Ini semua kisah sejarah. Saya tak majas sejarah nak susun ayat kemalas. Letih. Dan bahawa diamankan oleh setengah mereka itu akan setengahnya tak boleh berlaku. Tak boleh adanya serangan, tak boleh adanya pembunuhan, tak boleh ganggu, tak boleh apa semua dalam masa 10 tahun. Perjanjian damai, gejatan senjata ni. Dan hendaklah bahawa kembali Nabi. Syaratnya macam mana perjanjiannya? Nabi SAW kena balik ke Madinah pada tahun itu serta dengan segala sahabatnya. Tak boleh buat umrah. Balik dulu tahun ni. Tak boleh buat umrah. Dan datang mengerjakan umrah ke Mekah pada tahun datang. Pada tahun akan datang. Nak buat umrah, boleh datang tahun depan. Dan bahawa dibalikkan, ni cara jadi letih ni ramai ni, tak setuju. Dan bahawa dibalikkan akan orang yang datang masuk Islam daripada mereka itu kepada mereka. Jadi mana-mana orang yang lari daripada Quraisy, daripada kota Mekah, lari kepada Nabi, nak minta perlindungan Nabi, orang tu kena pulangkan semula. Dan bahawa tiada membalikkan segala kafir itu kepada Nabi SAW akan orang yang datang murtad kepada mereka itu daripada orang yang Islam. Jadi berbeza dengan orang yang dah masuk Islam kemudian jadi murtad, duduk dalam masyarakat Quraisy. Orang tu tak boleh nak serah kepada Nabi, tak payah serahkan. Nampak macam berat sebelah. Maka disuruh kepada mereka itu oleh Sayyidina Ali dan Abi Talib dengan hal yang demikian itu akan satu surat. Maka benci segala orang yang Islam akan segala syarat ini. Jadi bila keluarkan warta, orang tak setuju lah, macam berat sebelah. Nampak macam mana ni, pengecut ke apa semua ni. Tak adil lah macam ni. Takkan nak bersetuju pula. Padahal kita boleh langgar dah. Kita boleh langgar dah kota Mekah ni. Apa kita nak tunggu-tunggu lagi? Langgar je, terus kita tawan dia. Tapi kenapa nak terimakan syarat macam berat sebelah, merugikan kita? Nah ini berlakunya tidak puas hati daripada masyarakat Islam pada ketika itu. Dan berkata mereka itu, ya Rasulullah, bahawasanya kita balikkan orang yang datang daripada mereka itu, dan mereka itu tiada membalikkan kepada kita akan orang yang lari daripada kita. Dan kepada mereka itu, mana ada kan? Maka sabda Nabi SAW, bahkan yakni kita kembalikan orang yang datang masuk Islam daripada mereka itu, dan mereka itu tiada membalikkan orang yang lari daripada kita. Sebab apa? Kerana bahawasanya orang yang lari daripada kita kepada mereka itu murtad. Allah Ta'ala jauhkan dia daripada kita. Dia memang tak nak Islam, dia murtad. Pulang memang dia sepatut tak ada dalam golongan kita lah. Dia keluarkan kepada mereka. Buat apa kita nak simpan-simpan lagi? Menyusahkan kita buat apa?
Dia nampak jelas dah. Tak jadi munafik-munafik. Dan orang yang datang Islam daripada mereka itu kepada kita, maka dijadikan oleh Allah Ta'ala akan kelepasannya baginya kemudian. Ada ruksanya kat situ pula. Maka sabda Nabi SAW bagi sahabat, jadi Nabi mengatakan kepada sahabat, bagi kearahan, bangun sekalian kamu. Jadi potonglah kambing dam, lakukan dam. Dan kerana tak dapat menunaikan haji, tapi dah niat ihram, membatalkan ihram tersebut, maka perlu dikenakan denda dam. Dan bercukur sekalian kamu. Tahlul, nanti sambung lagi pada masa yang akan datang, kena qada balik. Maka telah berkata orang yang meriwayatkan akan hadis ini, demi Allah, tiada seorang jua pun daripada mereka itu berdiri mengerjakan yang demikian itu. Nabi suruh potong, suruh lakukan dam dan juga cukur tahallul tadi, seorang tak buat. Sehingga diulangkan yang demikian itu oleh Nabi SAW. Nabi arahkan. Sebanyak 3 kali. Maka Nabi masuk kepada tempat isterinya Ummu Salamah. Serta berkata, ya Nabi, apa kata Nabi? Telah binasa segala orang Islam sekira aku suruh akan segala mereka itu bahawa potong kambing dam dan cukur tahallul daripada umrah mereka itu. Tiada ada yang mengerjakan dia, seorang pun tak buat. Aku suruh tapi tak buat. Maka ujar isterinya, Salamah jawab apa dia? Hai Rasulullah, jangan Tuan hamba tuduh akan segala mereka itu. Maka bahawasanya telah patuh atas segala mereka itu, ini salah. Silakan keluar Tuan hamba, jangan berkata akan seorang hingga Tuan hamba perbuat akan yang demikian itu. Jadi masyarakat Islam telah pun akur mengenai salah tadi, perjanjian tadi. Sekarang jadi isu sekarang, mereka tak buat. Tak buat macam mana? Tidak melakukan dam dan juga tahlul. Jadi saranan daripada Ummu Salamah, wahai Rasulullah, lakukan dahulu, petunjukkan dahulu. Maka keluar Nabi SAW dan memotong ia akan kambing dam baginya, bagi umrah tersebut, dan panggil akan orang yang cukurkan dia. Maka manakala dilihat oleh segala mereka itu sahabat akan Nabi SAW dengan pekerjaan itu, lalu berdiri segala mereka itu, maka disembelihkan mereka itu akan kambing dam mereka itu. Semua lakukan dam. Dan masuk setengah mereka itu cukur akan setengah, hampir setengah mereka itu hampir setengah mereka itu membunuh akan setengah mereka itu yang lain. Sebelum berlakunya pertikaian, timbulnya isu tak puas hati. Ada yang setuju, ada yang setuju, sampai nak berlakunya perkalian begitu. Tentang apa dia? Tentang salah tadi tu. Wala ya'murullahu ta'ala bi fi'li muharramin wala makruhin. Artinya padahal tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan pekerjaan yang diharamkan dan tiada pula dengan pekerjaan yang dimakruhkan dia. Wa hadza bi'aini huwa burhanu wujud salis. Artinya inilah dengan ainnya. Bukti yang sama juga. Tanda wajib itu atas segala rasul bersifat yang ketiga, iainilah tabligh. Dari kerana bahawasanya jikalau khianat mereka itu dengan menyembunyikan barang yang disuruh orang akan segala mereka itu dengan menyampaikan dia bagi segala makhluk, nescaya terbalik menyembunyikan dia, menjadikan taat pada hak segala mereka itu alaihi salatu wassalam. Kerana bahawasanya kita disuruh Allah Ta'ala akan kita ketahui dan mengikut segala mereka itu pada segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu. Padahal tiada disuruh Allah akan seorang dengan membuat yang diharamkan dan tiada dengan yang dimakruhkan, tetapi terbalik menyembunyikan itu menjadi taat batil. Tiada sah sekali-kali dengan ijma' segala ulama. Hanyalah mal'un orang yang menyembunyikan itu. Jadi ijma' mengatakan bahawasanya menyembunyikan perkara-perkara yang benar itu ialah mal'un, yang dilaknati. Jadinya
begitulah juga pendalilan tentang sifat tabligh. Seandainya boleh berlakunya menyembunyikan, boleh menyembunyikan perkara yang sepatutnya disampaikan dan disembunyikan. Kalau macam tu, kita pun wajib menyembunyikan. Boleh juga kita menyembunyikan perkara yang patut disembunyikan. Sedangkan ijma' bahawasanya menyembunyikan perkara yang benar itu, perkara yang patut disampaikan itu ialah perkara yang mal'un, yang dilaknati. Kalau begitu, maka tenafilah perkara tersebut dengan membawa kepada sebaliknya wajib dia bersifat dengan tabligh, mustahil dia bersifat dengan kitman, menyembunyikan. Jadi itulah pendalilan sebelum ini. Yang kedua membawa kepada yang ketiga, sama dengan kalau yang pertama tadi amanah, itulah kalau Nabi boleh tak amanah, khianat, maka berlakunya perkara yang haram. Sedangkan melakukan perkara yang haram itu bertukarnya yang haram kepada yang wajib, itu adalah perkara yang mustahil. Begitulah juga di sini berlakunya wajib kepada haram, haram kepada yang wajib, itu juga mustahil. Kalau begitu, apabila ternafi mustahilnya bersifat dengan menyembunyikan ilmu, maka wajiblah Nabi bersifat dengan menyampaikan, wajib menyampaikan. Itu pendalilan yang kedua dan juga yang ketiga sifat bagi Nabi, para anbiya-anbiya. Wa amma dalilu jawazil a'radil basyariyah alaihim fa musyahadatu wuqu'iha bihim. Ini segala yang benar terletak pada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan, kesilapan, ketaifan, terletak pada diri sendiri. Saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna jaman marhuma tafarruqan bari tafarruqan ma'suma sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.